Assalamualaikum geng. Okay, hari ni kita nak tunjuk satu benda kat hampa. Yang ni vacuum generator. Kalau hampa tak familiar dengan ni, mari saya ceritakan binatang ni apa dah. Okey, benda ni adalah kami kompresi yang dimodifikan untuk satu untuk kita orang kata sedut, satu lagi untuk uh, output dia keluarkan angin. Apa function lepa ni? Apa boleh jadi kat lepa ni? Kita nak pakai kat mana? Okey, jangan risau tuan-tuan. Mari dekat saya tunjukkan kepada tuan-tuan. Okey, ini meter gas yang kita sambungkan kepada vacuum generator. Lepas tu vacuum generator ni dengan meter gas ni kita sambungkan pula dengan coil lah. Coil ni memang nampak rusuh ke ni, kita tahu ni ada bocor ke tak bocor, kita nak pakai balik pun kita tak tahu. So sekarang ni kita on dulu. Pastikan meter gas dalam keadaan on. Okey, kalau kadang-kadang ni kita pakai leak detector. Ni keluaran high-tech mat punya. So macam sini, mari saya tunjukkan tuan-tuan. Kalau kita nak detect sambil VG ni on, vacuum generator ni on, nampak tu. Nampak tu. Dah jumpa punca bocor dah. Ni kalau kita nak tunjuk kat customer nampak ni. Dia tak percaya lagi, tak tahulah. Okey, satu lagi. Dekat sini new join. Kalau tuan-tuan nampak lah. Alright. Itu kebocoran dia di situ, datung apa? Okey, tu ni macam saya cerita tadi lah, hak ini dia keluarkan angin. Hak ni kita simpan angin dalam ni. Kalau tuan-tuan dengar. Ni bukan gas. Ni angin. Angin yang kita bubuh daripada vacuum generator ni dari sini. Okey, bagi tuan-tuan yang nak tanya sabun ni kenapa color biru nampak sempoi. Okey. Tuan-tuan boleh cek di beg oren kami semua. Vacuum generator, tong gas ni yang dimodify kami bubuh ni. Untuk hose gas. Dan ni leak detector. Kalau tuan-tuan berminat, tuan-tuan boleh cari barangan ni dalam beg oren